gesaan untuk UMNO keluar daripada kerajaan. Beliau mendesak UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Kita minta UMNO untuk tarik diri daripada kerajaan menjadi pembangkang. Akmal sebelum ini lantang menggesa UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. At the UMNO Youth Special Convention, Akmal urged the party to withdraw from the unity government and form a united front with PAS, citing the need to uphold religion and Malay interests through cooperation between the two largest Malay-based parties. Akmal buka balik mulut nak keluar dari kerajaan, UMNO keluar dari kerajaan, kita berfakat balik dengan PAS. Cadangan Ketua Pemuda UMNO, cadangan kepada Ketua Pemuda UMNO, Akmal, Dr. Akmal, supaya parti itu keluar daripada kerajaan dan bergabung dengan PAS. Dalam mesej berkenaan, Dr. Akmal dilaporkan berkata beliau mengambil tanggungjawab penuh terhadap keputusan parti yang menolak gesaannya supaya UMNO keluar daripada kerajaan dan bergabung dengan PAS di blok pembangkang. Yang bodoh lagi bangang mahu untuk UMNO keluar daripada kerajaan dan menjadi pembangkang. UMNO tak sanggup jadi pembangkang. UMNO keluar sebab kerajaan akan tumbang. Tiada masalah jika UMNO keluar, kerajaan tak tumbang. Yang tumbang periuk nasi UMNO yang dah bolot. Ini saya setuju dengan sahabat saya Nasir Taib. Jika UMNO keluar, kerajaan tidak akan automatik jatuh. UMNO akan terus bersama dengan kerajaan Madani satu ketika. Ya. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menegaskan partinya akan terus kekal dalam kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan sehingga tamat penggal ini. Tapi bila UMNO membuat keputusan kita kekal dengan kerajaan Madani, UMNO tidak akan menarik sokongan daripada kerajaan Madanon ini. Bagi saya, keputusan Perhimpunan Agung UMNO ni akan mengatakan bahawa mereka akan bersama dengan kerajaan Madani sehingga habis penggal. Itu dia punya ketetapan dia. UMNO masih lagi kekal bersama dengan kerajaan Madani. Adakah ada jaminan sehabis penggal nanti UMNO akan bersama dengan Madani? Pada PRU 16 amat sukar ya jika UMNO terus kerjasama dengan PH. Gabungan terbaik, bukan diberi pilihan. Gabungan terbaik buat UMNO untuk kekal jadi kerajaan PRU ke-16 adalah Muafakat Nasional PAS ataupun Madani PH.